Kenapa setiap kali lepas makan ubat kencing manis metformin akan cirit-birit? Sebenarnya ini adalah salah satu kesan sampingan yang paling kerap berlaku kalau you makan ubat metformin. Terutamanya apabila you baru start makan ubat ini ataupun dos dinaikkan secara terlalu cepat. Kadang-kadang ia akan menyebabkan perut kembung dan juga sakit perut juga. Tapi kesan ini akan berkurang selepas beberapa hari ataupun minggu apabila badan you dah biasa dengan ubat ini. Tapi ada beberapa cara untuk kurangkan kesan sampingan ini. Nombor 1, makan metformin selepas makan dan bukan dengan perut kosong. Yang kedua, kalau kesan sampingan ini berterusan, you boleh bincang dengan doktor anda supaya dia boleh tukar metformin yang biasa kepada metformin extended release. Formula extended release adalah lebih gentle pada perut dan kurang kesan sampingan seperti cirit-birit. Yang ketiga, jangan naikkan dos terlalu cepat. Biasanya doktor akan start ubat ini dengan 1 biji sekali sehari dulu ataupun setengah biji 2 kali sehari, 1 biji 2 kali sehari, baru naikkan kepada 2 biji 2 kali sehari. Siapa di sini ada juga kesan sampingan selepas makan metformin? Cuba komen dan share dengan saya.